Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Izzat Izham bin Muhammad Rosli Izam pada hari ini akan membentangkan tentang guru berjiwa pendidik, pemangkin kemanjadian aspirasi pendidikan negara. Pendidikan merupakan tunjang utama dalam membangunkan sesebuah negara. Melalui pendidikanlah lahirnya generasi yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Di Malaysia, sistem pendidikan digerakkan secara terancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan berpaksikan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan seimbang dari aspek jiaris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Bagi memastikan sistem pendidikan negara terus relevan dan berdaya saing di peringkat global, kerajaan telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 sebagai Pelan Transformasi Pendidikan Jangka Panjang. Pelan ini menggariskan aspirasi dan hala tuju yang jelas bagi melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga memiliki kemahiran berfikir, kepimpinan, nilai rohani serta identiti nasional yang kukuh. Namun, segala aspirasi yang dirancang tidak akan tercapai tanpa pelaksana utama, iaitu tidak lain tidak bukan seorang guru. Sehubungan itu, tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah tajuk yang akan menghuraikan bagaimana aspirasi dan hala tuju pendidikan negara dapat direalisasikan melalui peranan guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi mendidik dengan jiwa, nilai dan tanggungjawab yang tinggi demi masa depan bangsa dan negara. Terdapat 5 aspirasi utama pendidikan negara. Yang pertama iaitu akses. Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang. Maksudnya, akses kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi ataupun tempat, kaum maupun agama. Semua murid mempunyai peluang yang sama untuk menerima pendidikan berkualiti. Di Malaysia, usaha memperluas akses dapat dilihat melalui pendidikan yang wajib di peringkat sekolah rendah dan penambahan sekolah di kawasan pedalaman, bantuan kewangan seperti beasiswa dan bantuan persekolahan. Tidak lupa juga pendidikan khas untuk murid berkeperluan khas. Matlamatnya sangat jelas, iaitu tidak mahu murid tercicir daripada arus pendidikan. Namun, menyediakan akses ini bukan sekadar membina sekolah atau menyediakan kemudahan fizikal. Akses juga bermaksud memastikan murid hadir ke sekolah, kekal dalam sistem pendidikan dan berjaya menamatkan persekolahan. Yang seterusnya iaitu yang kedua, aspirasi kualiti. Pendidikan bertaraf antarabangsa. Itu yang dimahukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Aspirasi yang kedua ini dalam PPPM 2013-2025 berhasrat untuk berada dalam kelompok sepertiga teratas dunia dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan juga PIMSS. Pentaksiran ini mengukur keupayaan murid dalam aspek literasi membaca, matematik, sains, kemahiran berfikir aras tinggi. Itu yang paling utama. Namun, kualiti pendidikan bukan sekadar keputusan peperiksaan atau ranking dunia. Kualiti yang sebenar bermaksud pengajaran yang berkesan, kurikulum yang relevan, guru yang kompeten dan juga murid yang mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Dalam era globalisasi ini, pendidikan yang berkualiti mesti mampu melahirkan murid
yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa tanpa mengabaikan nilai dan identiti nasional. Yang ketiga iaitu aspirasi equity. Equity bukan bermaksud semua murid mendapat keputusan yang sama, tapi semua murid diberi peluang yang adil untuk berjaya. Di Malaysia, jurang ini boleh berlaku disebabkan oleh kemudahan infrastruktur yang berbeza, akses kepada teknologi yang tidak seimbang dan juga tahap sokongan keluarga kepada murid tersebut serta persekitaran pembelajaran. Sebagai contoh, murid di kawasan pendalaman mungkin menghadapi cabaran seperti kekurangan capaian internet atau kemudahan pelajaran yang terhad. Oleh itu, sistem pendidikan berusaha memastikan agihan guru yang berkualiti secara lebih seimbang. Bantuan tambahan kepada sekolah yang berprestasi rendah. Selain itu, juga menyediakan sokongan khas kepada murid yang berkeperluan khas. Yang keempat, kita bergerak kepada aspirasi perpaduan. Maksudnya, perpaduan dalam pendidikan itu dapat diterapkan melalui aktiviti kurikulum bersama. Selain itu, program silang budaya ataupun penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tidak lupa juga, pendidikan sivik dan kenegaraan juga dapat membantu dalam penyatuan perpaduan. Sekolah bukan sekadar tempat belajar akademik, tetapi tempat murid membina hubungan merentasi kaum, tidak kira Melayu, Cina ataupun India. Disebabkan oleh di Malaysia kita mempunyai berbilang kaum. Yang seterusnya iaitu yang terakhir, kita bergerak kepada aspirasi kecekapan. Maksudnya, kecekapan yang bukan sekadar memastikan sekolah berjalan lancar, tetapi ia melibatkan juga tentang pengurusan sumber manusia yang berkesan dan juga penilaian prestasi guru tersebut dan murid secara objektif. Tidak lupa juga pengurusan kewangan dan infrastruktur secara telus. Sistem pendidikan yang cekap membolehkan semua aspirasi dapat dicapai dengan lebih berkesan. Seterusnya kita bergerak kepada iaitu 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah aspirasi yang menekankan penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang termasuk sains, teknologi, bahasa dan agama. Murid perlu memahami konsep pembelajaran secara mendalam, bukan sekadar menghafal fakta untuk menjawab dalam peperiksaan. Dalam dunia yang semakin kompleks, ilmu menjadi asas utama untuk murid berfikir dan membuat keputusan yang bijak. Yang kedua iaitu aspirasi kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini merangkumi pemikiran yang kreatif, kritis dan penyelesaian masalah. Murid digalakkan untuk bertanya supaya mereka dapat menganalisis dan menghasilkan ide yang baru. Pendekatan ini selari dengan perkembangan pendidikan abad yang ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Yang ketiga iaitu kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ini bertujuan melahirkan murid yang mampu bekerjasama dan mempengaruhi orang lain secara positif. Contoh kepimpinan yang boleh dibentuk iaitu melalui aktiviti kokurikulum, projek kumpulan dan jawatan dalam organisasi sekolah seperti ketua pengawas ataupun ketua
kelas ataupun ketua kelas. Murid perlu belajar tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan supaya ianya dapat diterapkan dalam diri murid tersebut. Yang keempat iaitu kemahiran dui bahasa. Malaysia menggalakkan penguasaan bahasa kebangsaan dan bahasa antarabangsa. Penguasaan lebih daripada satu bahasa membolehkan murid berkomunikasi secara global. Apabila bertemu dengan lain bangsa, mereka dapat bertutur dengan lancar dan memahami apa yang dituturkan oleh orang tersebut. Ini juga dapat meningkatkan peluang pendidikan dan kerjaya murid tersebut. Bahasa juga menjadi medium penting dalam era globalisasi ini. Yang seterusnya iaitu etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian ini adalah aspek etika yang bertujuan membentuk murid yang berakhlak mulia, jujur dan berintegriti. Bagi pendidikan Islam ataupun agama Islam itu sendiri, nilai ini sangat penting kerana pendidikan bukan hanya membina intelek tetapi juga membina jiwa seseorang itu. Murid perlu memahami terhadap apa itu Tuhan dan murid perlu memahami tanggungjawab terhadap Tuhan, masyarakat dan negara. Yang terakhir iaitu identiti nasional. Identiti nasional ini adalah aspirasi yang menekankan semangat patriotisme dan cinta yang mendalam terhadap negara. Murid perlulah untuk menerapkan identiti nasional ini, murid perlulah menghormati kepelbagaian budaya di Malaysia, memahami sejarah negara dan juga memelihara perpaduan masyarakat. Seterusnya, kita bergerak kepada hala 7 pendidikan pada masa hadapan. Hala 7 pendidikan Malaysia selari dengan transformasi global yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Dalam era moden, pendidikan tidak lagi tertumpu kepada penguasaan fakta semata-mata, tetapi turut memberi fokus kepada kemahiran abad yang ke-21. Untuk yang pertama iaitu pendidikan abad yang ke-21 atau lebih dikenali sebagai PAK 21. Pendidikan yang abad yang ke-21 ini menekankan pembelajaran yang lebih aktif dan berpusatkan murid. Pendekatan ini menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan bekerjasama. Dan di dalam kelas, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperanan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran. Pembelajaran yang kolaboratif juga membantu murid untuk mengembangkan kemahiran sosial dan kepimpinan melalui aktiviti berkumpulan. Yang kedua iaitu pendigitalan pendidikan. Maksudnya, penggunaan platform seperti Google Classroom dan pembelajaran hybrid seperti Google Meet membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara lebih fleksibel. Maksudnya, ia dapat memudahkan akses bahan pembelajaran. Contoh seperti di Google Classroom, dapat meletakkan nota-nota di situ. Selain itu, pembelajaran secara hybrid seperti Google Meet dapat dilakukan di mana-mana sahaja tempat berada. Ia juga dapat meningkatkan interaksi guru dan juga murid. Justru dapat menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Namun, guru perlu bijak mengintegrasikan teknologi agar penggunaannya memberi impak yang positif terhadap pencapaian murid. Dan yang terakhir iaitu pembentukan sahsiah. Pembentukan sahsiah ini iaitu seperti selain kecemerlangan akademik,
Pendidikan juga bertujuan membentuk sasiah murid. Nilai murni, disiplin dan kerohanian perlu diterapkan dalam proses pendidikan. Bagi agama Islam, pembangunan sasiah sangat penting kerana pendidikan bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi juga keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Murid yang mempunyai nilai moral yang baik akan lebih bersedia menghadapi cabaran kehidupan dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab apabila seorang murid itu telah melepasi zaman persekolahan dan melalui zaman pekerjaan. Dan yang seterusnya, kita bergerak kepada guru berjiwa pendidik sebagai pemangkin murid-murid. Konsep guru berjiwa pendidik ini sangat penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan dalam PPPM 2013-2025. Guru berjiwa pendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi memainkan peranan sebagai membentuk insan secara menyeluruh. Yang pertama iaitu guru sebagai agensi transformasi. Guru merupakan pelaksana utama dasar pendidikan di sekolah. Maka setiap proses pengajaran dan pembelajaran perlu selari dan dengan aspirasi negara. Guru bukan hanya mengajar penyelesaian silibus, tetapi memastikan murid memahami makna pembelajaran dan mampu mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Yang kedua iaitu guru sebagai pembina sahsiah murid. Pendidikan bukan hanya berkaitan kecemerlangan akademik, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian murid. Guru perlu menjadi contoh teladan yang baik, tidak kira dari aspek pertuturan maupun tingkah laku, disiplin ataupun integriti kerja. Dalam konteks agama Islam, pendekatan mendidik dengan hikmah dan kasih sayang dan sangat ditekankan kerana murid lebih mudah belajar melalui contoh yang baik. Yang ketiga iaitu guru innovator, guru sebagai innovator digital. Perkembangan teknologi menuntut guru untuk sentiasa meningkatkan kemahiran digital. Guru ini perlu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran secara bermakna, bukan sahaja sekadar sebagai hiasan. Penggunaan platform digital membantu memudahkan penyampaian maklumat, meningkatkan interaksi pembelajaran dan juga dapat menarik minat murid generasi masa kini. Yang terakhir iaitu guru sebagai pembimbing emosi murid. Ramai murid berhadapan tekanan akademik sosial. Guru yang berjiwa pendidik ini perlulah mendengar masalah murid dengan empati dan juga memberi sokongan moral kepada murid tersebut agar dapat membantu murid itu membina kembali keyakinan diri dia. Guru ini seperti ibu bapa di sekolah yang sentiasa menjaga kesejahteraan emosi murid. Hubungan yang baik antara guru dan murid ini dapat meningkatkan motivasi serta keberkesanan pembelajaran. Dan yang terakhir, kita bergerak kepada implikasi terhadap profesion keguruan. Aspirasi pendidikan negara melalui PPPM 2013-2025 memberi implikasi yang sangat besar terhadap profesion keguruan. Guru pada masa kini bukan sahaja bertindak sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai profesional pendidikan yang perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pendidikan global. Yang pertama, guru perlulah sentiasa meningkatkan kompetensi profesional. Hal ini penting bagi memastikan guru mempunyai pengetahuan pedagogi yang terkini serta mampu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berkesan. Perkembangan pendidikan abad ke-21 dan teknologi digital menuntut guru untuk lebih dinamik, kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran murid. Yang kedua,
guru perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Profesyen keguruan ini memerlukan komitmen untuk terus menimba ilmu melalui latihan profesional, kursus atau seminar pembelajaran kendiri. Sikap ini memastikan guru kekal relevan dengan perubahan kurikulum, teknologi pendidikan dan keperluan murid masa kini. Dan yang ketiga adalah guru perlu menghayati etika keguruan yang menekankan integriti amanah dan tanggungjawab moral. Guru bukan sahaja bekerja untuk ganjaran material, tetapi memikul amanah untuk membentuk generasi masa hadapan. Oleh itu, nilai kejujuran, disiplin dan profesionalisme perlu sentiasa dipelihara. Secara keseluruhannya, profesyen keguruan bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan amanah pendidikan yang menuntut komitmen ilmu, nilai dan tanggungjawab sosial yang tinggi dalam membentuk generasi masa hadapan. Sampai di sini sahajalah pembentangan saya pada hari ini. Sebagai penutup, kata aspirasi pendidikan negara yang digariskan dalam PPPM merupakan visi besar untuk melahirkan generasi masa hadapan yang berilmu dan juga berakhlak serta berdaya saing di peringkat global. Namun, aspirasi ini tidak akan menjadi realiti tanpa peranan guru yang sangat penting tersebut untuk membina seseorang murid, mendidik dan juga membimbing dengan hikmah. Profesyen keguruan ini bukan sekadar kerjaya, tetapi merupakan amanah yang besar dalam membina masa depan negara. Akhirul kalam, saya percaya bahawa masa depan pendidikan negara terletak pada tangan guru yang ikhlas, profesional dan memiliki jiwa pendidik yang tulus. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.